Ni kad ni, you tampal dekat sini, you isi minyak, dia akan jimat minyak lagi. You pakai kad ni. Special ni. Betul ke? Betul. Budi, Yes. you buka tank sekarang. Okay. I ada surprise nak bagi you. Okay, sekarang ni, Ya. I nak ajar you cara nak jimat minyak. Ini. Yang ni, you tampal dekat sini. Okay. Kan, you isi minyak, minyak you akan kurang pakai. Dia akan jimat minyak lagi. You pakai kad ni. Special ni. Betul ke? Betul. You beli berapa? I beli RM20. RM20. Dia boleh jimat minyak. Betul. Betul ke? Aduh, you kena scammer lah. Ya ke? Ya, tak mungkin ya lah. Ramai orang pakai ramai orang jual. Semua orang kena tipu mah. Ini kad apa kegunaan dia? Boleh kurangkan? Ini bagi saya sebab. Dia mesti dia ada dia punya Jadi itu orang mesti cakap teknologi kan? Teknologi. Ada itu orang scammer mah. Serius scam? Scam. Ada satu lagi device dia letak dekat dalam dia tau. Cucuk dekat itu rokok punya itu tempat. Dekat mana? Tengok. Jom. Kat mana? Ada satu jenis lagi dia macam ni device kan. Dia masuk dekat sini punya. Dan dia ada satu biji punya. Dia pun cakap dia tolong dia control wattage punya. Boleh kurangkan minyak guna. Dia bagi saya tahu macam tu lah. Saya suruh cuba kena scam lah. Scam juga? Scam lah. Mana boleh punya, tak ada punya lah. So kesimpulannya yang kad ke device letak dekat situ itu semua scam lah. Semua scam. So semua orang cakap dengan you letak inilah, letak itulah. Dan dia cakap dengan you kan advanced teknologi semua kan. Semua scam. Kalau you kata semua scam, tapi I pernah dengar you pernah cakap you ada satu you ada guna satu barang selalu nak jimat minyak. Itu secret recipe mah. Kongsi lah. Kalau you orang nak tahu sila komen dulu. Nanti saya bagi you tips itu. Kita nak cerita sekarang tak nak. Okay, ini betul-betul punya tahu. Kamu orang boleh cuba. Nanti you tahu dapat itu result. Okay. Dia kad ke? Bukan kad. Dia device pasang situ juga? Bukan. Misteri ni. Okay, sila komen dulu. Nanti saya bagi you orang tahu. Okay. Kena follow ni. Okay, bye. Bye.